Saya rasa lapar lah. Rasa nak makan biskut ni. Tapi, saya tak ada gunting. Saya nak cuba koyak menggunakan gigi saya. Boleh ke? Tapi, jangan bagi tahu orang ya. Berjaya. Saya koyakkan plastik ini menggunakan gigi saya. Sekarang saya nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak makan gunakan gigi di bahagian depan. Biskut ini telah terpotong dua. Biskut tadi telah hancur dan telah lumat. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya Cikgu Safwan. Awak semua tahu tak? Ada berapa jenis gigi manusia? Ada berapa? Ya, gigi manusia ada 3 jenis. Gigi manusia ada 3 jenis. Apakah 3 jenis gigi tersebut? Yang pertama, gigi kacip. Yang kedua, gigi taring. Dan yang ketiga, gigi geraham. Nak tahu tak apakah fungsi setiap jenis gigi ini? Gigi kacip berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring pula berfungsi untuk mengoyakkan makanan. Manakala gigi geraham berfungsi untuk melumatkan makanan. Saya harap anda semua telah mengetahui tentang jenis-jenis gigi manusia dan juga fungsinya. Jumpa lagi. Bye.